Ini bukannya otentik resepi asam pedas, dia tak komplit langsung. Biar saya cuba kak, betul ke tak komplit, tak autentik? Kalau korang dekat rumah, duduk bujang, seorang, korang ada bahan-bahan yang sangat-sangat simple and korang rasa macam Betul kak, bahan kat rumah ni tak banyak yang ada. Kalau ada tu adalah, kalau tak ada, kita ganti yang lain. nak terasa makan ayam asam pedas, korang boleh try resepi ni. Saya tak terasa nak makan kak, tapi resepi akak nampak macam senang. Tu yang saya nak try tu. Dah macam sambal pula tengok Nak kena tunggu pecah minyak ke? Rasa dia takkan komplit macam mana asam pedas ayam yang sebenar-benarnya. Tapi saya rasa sebab Kenapa akaknya cili tu warna nampak cantik je? Saya punya nampak pucat. Tak cukup pecah minyak ke? Tambah air asam jawa sikit, bagi dia berkuah. Jadilah ni kan asam pedas. ini bolehlah kita rasa sedikit lah untuk orang yang student ke. Boleh lah kak nak buat rasor-rasor, nak lepas gian. Tapi kalau menjadilah. Gaul-gaul sikit bagi sebati and then siap. Ada rupa asam pedas ke tak ni guys? Susun cantik-cantik sikit baru nampak berselera nak makan. Kita cuba rasa jadi tak asam pedas kita. Rasa macam sambal, yang sambal sotong tu. Tapi tak ada sotong. Rasa macam tak komplit. Rasa asam pedas tu jauh sekali lah. Okay, itu saja guys. Jumpa lagi.